Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Puan Zahra dan Muhammad, dua setakawan Aziz Kecak Minah, yang hormati Puan Siti Afifah Cik Ismail, Timbalan Ketua Kanan Saudara Aziz Kecak Minah, yang saya hormati Puan Ceramah kita Dr. Halimi bin Muhammad Khalid, pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Islam Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum UTHS. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita dipanjatkan kehadap ilahi kerana dengan izin dan ilahnya dapat kita berhimpun dan berkumpul pada pagi yang indah ini di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, bagi kita meneruskan program Tazkirah Ramadan, bikisan Ramadan terindah. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, mari kita menandatangan mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh Encik Iskandar Faiz bin Amran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk kami, bangsa dan negara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah majlis ilmu ini dengan limpah rahmat-Mu sebagai segala usaha kami dalam menjayakan majlis ilmu ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menerima ilmu, bertukar nampak, menyumbangkan buah fikiran, menghubung saudara dan memberi sokongan dan menghubungkan saudara. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon kekuatan dan hadirat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dengan Engkau dan daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Cik Iskandar Faiz atas bacaan doa tadi. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita semua. Majlis diteruskan dengan ini menjemput Dr. Halimi bin Muhammad Khalid, pensyarah kanan daripada Jabatan Pengajian Islam Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum, untuk menyampaikan tazkirah Ramadan bertajuk Bikisan Ramadan Terindah. Majlis dengan segala hormatnya, silakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Puan Zahra binti Abdul Samad, Ketua Pustakawan Universiti Tun Hussein On Malaysia, Puan Afifah selaku timbalan, seterusnya perpustakawan yang saya hormati, kasihi, apa lagi nak bagi ni kerana jasa-jasa yang Masya Allah ya, menyediakan khidmat bakti untuk keselesaan ya, keperluan seluruh warga universiti. Alhamdulillah, terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah. Jadi kali ni kalau saya kira-kira ni dah 3 kali ya. Tahun lepas kita bertemu juga di bulan Ramadan, dan pada ketika itu kita membuat tadabbur surah Ad-Duha yang mudah-mudahan masih terngiang-ngiang lagi di telinga, dan mudah-mudahan mengamalkannya mudah-mudahan. Ini bila dipanggil untuk kali kedua ni, dan saya cuba mengubah minda saya ya, bila saya dipanggil tu sebenarnya Allah nak suruh saya beringat. Sebenarnya saya dulu, orang yang bercakap tu dulu ya, yang mendengar ni semua dah insya-Allah tamam. InsyaAllah yang bercakap ni lah sebab saya paling takut bila Allah SWT kata Bismillahirrahmanirrahim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sangat besar kemurkaan Allah bagi mereka yang bercakap tetapi tidak melaksanakan
Justru saya dengan rasa rendah hati memohonlah kepada sahabat-sahabat. Sehingga saya panggil sahabat Puan Zara kalau saya tersilap, apatah lagi sekarang saya berlindung di bawah bumbung perpustakaan ini di bilik 16 Iqra sana, saya sehinggalah bilik saya itu siap. Jadi mungkin kalau ada tingkah laku saya, perkataan dan segalanya yang tersilap, mohon tegurlah saya. Jangan rasa takut, tegurlah saya kalau saya ada tersilap. Baik, selain daripada itu, saya juga melihat jemputan ini sebagai satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tanggungjawab saya sebagai mengajar mengajar. Jadi untuk berkongsi ilmu. Jadi kiranya bila Ramadan ni sebenarnya bukan perkara yang pelik bila kita sering kali membuat ulang kaji demi ulang kaji sesuai dengan kedudukan kita sebagai seorang manusia yang mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya kita memang sentiasa kena berpesan-pesan, kita kena selalu diingat-ingatkan, sehinggalah apabila kita meninggal kelak bila kita telah bersiap dikuburkan, tetap akan ada diajarkan juga dalam bentuk talqin. Jadi maksudnya daripada kita hidup, betul lah hadis Nabi, kata-kata hikmah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu daripada dalam buayan sehinggalah ke liang lahat. Okey. Jadi untuk kali ini sebenarnya kita ni dah nak habis Ramadan tak tahu sebenarnya kalau nak cerita daripada awal ni rasa macam dah macam macam ni ada selalu dengar Okey, jadi kita dah nak keluar ni. Kita dah nak keluar. InsyaAllah malam ni malam yang ke-20. Bermakna kita ada baki 10 ataupun 9 hari lagi lebih kurang. Jadi kita Ramadan dah nak pun meninggalkan kita. Jadi saya bila diminta apakah tajuk yang sesuai, jadi saya memikirkan apakah yang kita dapat daripada Ramadan pada tahun ini. Apa yang kita dapat daripada Ramadan pada tahun ini selain daripada berlapar dan juga merasa haus. Jadi saya cuba createkan tajuk itu yang mana hasrat saya ialah untuk saya khususnya yang bercakap ini khususnya untuk saya mencari apakah yang saya dapat daripada kurniaan Ramadan, daripada apa yang Ramadan bawa. Kedatangan Ramadan itu membawa berbagai-bagai perkara kebaikan untuk kita semua. Jadi saya cuba mencari apa yang terindahnya untuk kita ini, untuk kita ingat, untuk kita amal walaupun Ramadan bakal meninggalkan kita. Mudah-mudahan. Okey, jadi saya juga adalah sedikit-sedikit belajar macam mana cara nak buat e-book tu Jadi kali ni saya ubah daripada slide, saya cubalah buat dalam bentuk e-book Ini main-main je Jadi dah share, harap dah di-sharekan semua Okey, alhamdulillah. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakanlah Okey. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum umat Islam seluruh dunia selama dia merupakan umat Nabi Muhammad SAW, maka kita sangat bertuah. Bertuah kerana apa? Kerana Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi dan para umatnya dengan berbagai-bagai kelebihan berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Banyak sangat sebenarnya yang Allah bagi kita di kelebihan. Jadi Ramadan adalah salah satu kurniaan istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Di sini kita bertanya, apa istimewanya? Apa istimewanya? Banyaklah nanti yang kita akan huraikan. Namun untuk peringkat permulaan ini, satu perkara kalau kita melihat dari segi range umur umat Nabi Muhammad berbanding dengan umat-umat terdahulu, umur kita berada di sekitar, pendek tak umur kita usianya berbanding dengan umat-umat yang terdahulu yang lebih lama, betul? Jadi kalau kita kata tak adil, umat Nabi Muhammad ni pendek aja masanya, yang dulu-dulu lama, jadi mereka sempat beramal banyak-banyak amal, tapi kita sikit aja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil,
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, jadi dalam kejadian Allah SWT itu dijadikan umat Nabi Muhammad itu umurnya sekitar 60, 70, 80. Ya, kalau dapat 100 tu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja. Namun kualiti ibadah yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad itu menyamai dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Jadi jangan takut. Ya, walaupun umur kita ni tak sepanjang umur-umur umat yang terdahulu, tetapi Allah bagi kita yang lain. Ya, di mana dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan segala kelebihan yang adanya itu, seandainya ya kita melaksanakannya dengan sesungguh-sungguhnya, ya, imanan wahtisaban, dengan penuh kepercayaan dan keyakinan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan perolehi pahala yang berlipat kali ganda. Masya-Allah. Ya, berapa kali gandanya tu wallahu alam. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Ramadan ini kesempatan untuk meningkatkan ibadah dari segi kualiti dan kuantiti. Maksudnya kualiti kita, kuantiti kita meningkat. Ya, kalau dulu selepas solat Isya kita solat 2 rakaat ba'da Isya, selesai. Betul? Tapi sekarang kita sambung dengan tarawih pula. Betul kan? Dan kemudian dengan witir sekali. Betul? Okey, jadi itu adalah susunan yang telah dibuat kepada kita untuk kita meningkatkan ibadah kita dan kita taqarrub ilallah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bagaimana kelebihan Ramadan, ya. Jadi dinukilkan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Maksudnya permulaan bulan Ramadan itu membawa rahmat, ya, pertengahannya keampunan dan kesudahannya pelepasan dari api neraka yang bakal kita lalui sebentar lagi, ya. Kita dah lalu 2 fasa dah, ya, rahmat sudah, ya, keampunan adakah akan berakhir kalau gitu dah habislah, dah tak ada rahmat, dah tak ada keampunan? Tak, ya. Maksudnya itu adalah betapa dia nak cantiknya susunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad. Jadi persoalan di sini, ya, apabila kita membaca hadis ini, ya, permulaan Ramadan membawa rahmat, maka timbul satu persoalan, apa maksud rahmat? Kita selalu dengar, ya, perkataan rahmat. Apa itu rahmat? Ya Allah rahmati kita, semoga Allah merahmati kamu, ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Apa makna rahmat? Ya, rahmat bermaksud belas kasihan, kurnia dan keberkatan. Ya, belas kasihan siapa? Allah kepada kita. Allah kita ni tak ada kuat mana pun, ya. Kalau kita tidak, Allah tidak ada belas kasihan pada kita, wallahu alam. Ya, kita memang sentiasa mengharapkan belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan dan juga keberkatan. Masuk aja Ramadan, negeri Johor rahmatnya cuti. Rahmat, Masya Allah, kita tak rasa pun tu satu rahmat, tu tak? Ya, kita tak rasa satu rahmat, tapi tu rahmat antaranya. Ya, habis negara lain yang tak cuti tu tak ada rahmat, bukan macam tu. Kita ceritalah ke Johor ni kan, masing-masing lah. Jadi maksudnya apa? Masuk rahmat, Masya Allah. Ya, kita boleh rehat dulu, masuk kerja. Okay? Kemudian kat tempat kerja, rahmatnya apa? Masa lebih banyak. Tak? Kenapa? Tak perlu pergi makan. Rahmat. Ya? Nak bercakap, berjaga-jaga ni. Kalau mengata tak boleh bulan Ramadan, kau ingat-ingat sikit, kan? Kata-kata dia tu, ingat-ingat sikit bulan Ramadan. Bulan lain kita cakap tak? Tak. Apa dia? Boleh sambung lagi tak? Tak ada. Jadi maksudnya itu contohnya, contoh rahmat di bulan Ramadan. Tu bazar Ramadan pun rahmat juga. Rahmat dan ujian. Okey. Mana ketidak rahmat, kuih yang kita tak pernah jumpa selama ni boleh jumpa kat bazar Ramadan. Rahmat tak? Rahmat. Itu pulalah pada kita yang sebagaimana macam mana kita nak mengatur diri kita. Itu rahmat yang kita nampak. Betul lah? Rahmat yang kita tak nampak apa lagi? Tenang. Betul tak? Ya Allah, kalau tak balik berlomba, sarapan lagi, makan tengah hari lagi. Betul tak? Ni tak ada. Tenang. Tenang. Kita tenang balik. Tenang aja, ya. Petang nanti baru kita fikir. Masya Allah. Itu semua adalah antara rahmat-rahmat yang, bentuk-bentuk rahmat yang
Allah berikan sewaktu di bulan Ramadan. Dah Allah beri rahmat, maka apa nak digunakan? Gunakanlah. Ya, masa yang terluang. Ya, kalau perempuan wanita ni yang sering kali kita kata, ya Allah, akulah manusia paling sibuk sekali kat dunia ni. Betul Daripada celik mata sampai nak tutup mata pun ada lagi nanti benda lain pula. Jadi maksudnya macam-macam tu, tak habis-habis tugas kita. Allah kata, rehatlah kamu masa bulan Ramadan ini. Cuma kita kadang-kadang terlebih kita tak fikir dah, ini masa kosong ni aku nak isi untuk apa ni? Masya Allah. Jadi itu kadang-kadang kita masih lagi dengan WhatsApp, ya, masih lagi dengan Instagram, masih lagi dengan bukan kita tak boleh, tapi maksudnya kalau boleh lah, saya tak tahu sekarang kita boleh dapat report kan mingguan, kita guna banyak mana kan. Kat situ kan kita sebenarnya kita patut jentik hati kita, ya Allah, banyaknya masa aku gunakan untuk YouTube, banyaknya masa aku gunakan untuk Google, betul tak? Tapi kalau kita baca Quran, dia keluar juga. Kalau dalam phone ni, berapa banyak masa kita gunakan, dia akan keluar juga. Jadi kat situ pun sepatutnya kita ambil iktibar, ya. Jadi maksudnya apa? Dari segi jadi rahmat ni adalah kebaikan yang Allah bagi pada kita. Ya Allah, kadang-kadang kita macam tak suka sangat dengan orang tu, tapi bila Ramadan boleh senyum dengan orang tu. Masya Allah. Itulah kelebihan Ramadan, barakah rahmat tadi. Baik. Oleh kerana banyaknya kebaikan dalam bulan Ramadan ini, maka ya orang-orang Arab, sebab dia lagilah faham ya semua perkara-perkara ini, jadi dia mengatakan apa? Ramadan Mubarak. Bila Ramadan masuk kan, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, jawapannya adalah Allahu Akram. Jadi kenapa ucapan-ucapan ni sekarang saya tengok dia jadi trend ni. Kita buat Allah Ramadan Karim ya. Tu sebenarnya farahah, rasa gembira kita bila Ramadan itu datang. Ucapan-ucapan yang mengatakan betapa mulianya Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan yang sangat mulia. Tapi kita kena jawab Allahu Akram, Allah yang lebih mulia. Ya, jadi ini kenapa ucapan ini keluar? Kerana banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Bulan awal ke yang lain tu tak ada. Tapi dalam bulan Ramadan dia ada ucapan-ucapan yang khusus. Itu tadi. Jadi rahmat Allah di bulan Ramadan ni saya lukiskan di sini. Saya cuba bayangkan dia seperti sebuah hadiah. Tu yang saya katakan sebagai bingkisan tu ya. Bingkisan ya. Dalam Ramadan datang, dalam kotak tu ada macam-macam kebaikan, ada macam-macam rahmat Allah SWT yang nak kita cari ya. Apa dia? Yang pertama, bingkisan yang pertama yang Allah berikan adalah nuzulul Quran. Ya, iaitu turunnya Al-Quran. Baru beberapa hari yang lepas ya, kita 17 Ramadan ya, nuzulul Quran ya. Jadi kat situ saya ini kita pernah pergi ya, siapa-siapa yang dah pergi Mekah, yang dah naik ke Jabal Jabal Uhud pula dah. Jabal apa? Jabal Rahmah. Jabal Nur. Okey. Jadi kat situ kita nampaklah ada satu lubang kecil kat situ tu. Kat situ kita ada nampak satu lubang kecil. Kat situlah Rasulullah SAW dia menerima wahyu. Masya Allah ya. Gua Hira. Jadi kita berdiri dekat situ. Saya pergi masa haji tu 2023, pergi waktu malam. Biasalah kalau dibawa waktu malam bila kita berdiri tu kita nampak kota Mekah dari jauh, lampu-lampu dia kita nampak Satu benda lah yang menjentik perasaan saya. Susahnya Nabi nak dapat wahyu tu. Seksa. Bukan sekali datang dapat. Pergi balik berapa kali baru dapat. Tempatnya bukan macam dekat serambi Al-Quran ni. Cantiknya ni. Ya, dengan airconnya, Masya Allah, tempatnya sekali tengok. Kat situ saya kata Allahu Akbar ya. Aku ni, Quran ni dah siap dah. Dah dijilid dah. Tinggal buka. Dan sekarang lagi mudah. Dah ada dah dalam ni ya. Masya Allah, tapi beratnya nak baca. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahu Akbar. Itu betul kita kalau pergi tu kita cuba ambil iktibar lah kan. Allahu Akbar. Susahnya Nabi nak dapat wahyu, nak kumpulkan tu bertahun-tahun ya. Nak kumpul kita dekat PTTA ni rasanya cari je lah kat mana-mana. Jumpa je Quran tu. Masya Allah. Cuma kita lah bagaimana kita punya sentuhan hati kita dengan Al-Quran itu. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Masalahnya sekarang, petunjuk tu apa?
Adakah tiba-tiba kita jalan malam-malam, Puan Zara dia nak balik rumah dia kan dekat Sungai Dulang, tiba-tiba ada dia baca Quran kan, jadi tiba-tiba cahaya muncul kat depan tu. Tu cahaya petunjuk. Nur kan, kalau Quran nur, cahaya petunjuk tu macam mana? Jadi kalau nak dibuktikan secara saintifik tu memang susah. Sebab dia adalah benda yang kita tak nampak. Maksud petunjuk tu, Masya Allah. Maksudnya apa? Kita ada kalanya kita blur. Betul? Kita rasa Allah, bahasa sekarang ni apa Bifah? Anxiety, depression, lagi apa? Banyak ni mental health punya cerita ni kan. So many stress. Ada waktu puan tu dah cakap stress tu. Okay. Jadi semua benda-benda tu sebenarnya bukanlah tak ada jalan keluar. Kadang-kadang kita overthinking. Itu pun satu masalah juga kan. Overthinking. Kita fikir. Kita ni manusia ni ada hadnya. Namun memang fitrah kita lah sebagai manusia. Kita bukan wali lagi kan. Belum capai tahap wali lagi. Kalau wali memang dia terus cari Quran. Kita ni memang termenung sekejap. Fikir dulu. Jadi bila Allah dah kata Quran tu sebagai petunjuk, sekarang ni kita cuba praktiskan. Bila ada masalah, tak kiralah seberat mana pun masalah tu, cuba buka Quran. Cari, ataupun buka dekat YouTube tu, cari apa masalah yang kita sedang hadapi ni, nanti keluarlah dia punya cadangan-cadangan penyelesaian itu. Cuba cari jalan penyelesaian dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ataupun bertanya dengan orang-orang yang faham tentang Al-Quran ini. Macam mana kita nak selesaikan? Sebab Allah dah kata huda, petunjuk. Maaf kalau ada huda kat sini huda, petunjuk. Kemudian dia juga membezakan antara yang benar dengan yang salah. Orang yang membaca Quran ni, yang betul-betul yang macam betul hatinya bertaut dengan Al-Quran itu, kebiasaannya ada kalanya dia nak buat benda jahat tapi tak jadi. Ada je benda-benda yang akan menggagalkan percubaan tersebut. Syaratnya bukan tenung Quran, tapi kena baca Quran. Kita kena baca Quran. Jadi maksudnya dia akan menunjukkan antara yang benar dengan yang salah. Kadang-kadang apa? Kita dah nak start kereta, tiba-tiba ada lori duduk depan kita ni. Bukan lori, apa nama, bulldozer tu kan. Ya Allah, dalam hati ni, ya Allah, macam mana ni, ya Allah. Tapi lepas tu fikir, Allahu Akbar, mungkin dengan cara inilah aku selamat daripada kemalangan contohnya kan. Jadi kita kena faham, kita kena, ataupun ada waktu-waktunya nanti kita macam macam kita nak buat benda tu tapi Allah gagalkan. Itu juga adalah antara perkara-perkara ini. Ataupun lagi contoh, kita ni nak photostat anak kita punya sijil, nak mohon universiti contoh kan. Maka kita gunakan peralatan di pejabat, contoh. Salah tak? Salah kan. Tapi kita macam tak perasan tu. Tapi kalau orang yang ada jiwa Quran ni, dia tak nak. Baik dia pergi mosque sana, dia photostat kat sana, sebab ini urusan peribadi. Contohnya kalau kita bertaut hati kita dengan Quran, automatik benda tu akan datang, perasaan itu pada kita. Oh, tak boleh lah ni, ini urusan peribadi. Tak boleh dengan ni. Contoh. Kemudian bagaimana nak memahami Al-Quran? Saya suka mengambil apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Bagaimana nak meneraskan tentang Quran? Al-Quranul Karim adalah dustur, perlembagaan. Kalau kita kat Malaysia ni, perlembagaan tu mengatasi Quran lah. Apa-apa yang bertentangan dengan perlembagaan, semua dengan sendirinya terbatal. Itu yang kita belajar dulu. Okey, jadi perlembagaan yang cukup lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati orang beriman. Sebab tu orang yang kena histeria, dibacakan Quran, dia jadi apa? Tenang. Ketenangan, kebaikan dalam hati tu. Anak-anak kita dululah, masa saya anak kecil-kecil kan, bukakan Quran, apa jadi semua? Tidur dalam belakang, tenang kita bawa kereta. Okey, jadi maksudnya apa? Al-Quran itu dia ada mukjizatnya. Bila kita baca itu, dia mencurahkan segala kebaikan ilmu dalam hati orang yang beriman. Namun nak mendapat kemudian Nabi bersabda, ini saya panjang sikit ni tapi saya bacakan juga. Al-Quran itu adalah hidangan Allah. Oleh itu tataplah hidangan Allah itu sepuas hati. Al-Quran adalah tali Allah, cahaya yang menjadi petunjuk, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab.
pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan dibetulkannya. Ya, keajaibannya tidak pernah terhenti. Allah, hari ini kalau orang buat research tentang Quran, tak pernah ada endingnya. Ada sahaja penemuan-penemuan baru. Sebab itulah yang membuktikan Al-Quran itu universal. Al-Quran itu universal. Contoh, sekarang orang sibuk tentang AI. Betul, AI, betul. Tapi kita kena tengok pula AI ini macam mana dari perspektif syariat contohnya. Jadi kita akan bertemu kat situ. Dalam AI, dia punya masalah dia apa? Keselamatan, safety, betul kan? Integriti dan sebagainya. Jadi dalam Quran tu ataupun belajar syariat Islam, kita ada maqasid syariah. Perkara pertama yang perlu dia jaga adalah nyawa contohnya. Ya, jadi benda tu menyebabkan bila kita nak pakai AI ni, kita kena berhati-hati. Jangan diri kita ni pun di AI kan. Ya, ada contohnya. Jadi maksudnya apa yang disebut dalam Al-Quran tu memanglah dia tak ada sebut artificial art intelligence. Dia tak ada sebut benda tu. Tetapi dia punya panduan yang ada itu boleh di-apply di mana-mana. Boleh di-apply di mana-mana. Konsep-konsep kebaikan, nilai-nilai yang ada di dalam tu kita boleh applykan di mana-mana. Ya. Saya kata, bacalah kerana Allah akan memberi kamu ganjaran. Jika kamu membaca satu huruf, maka kamu dapat 10 ganjaran. Itu dalam keadaan hari yang biasa. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan dalam satu kuliah yang saya dengar daripada guru saya, perkataan alif tu sendiri, alif lam ya fa, betul kalau kita tu alif tu sendiri pecahannya, nak ejaan alif tu sendiri, alif nak dapat huruf alif tu pun ada dia punya kiraan dia. Lam tu pun ada pecahan dia, nak dapat lam, ya dan seterusnya. Jadi dia punya pecahan pahala tu, inna a'tainakal kautsar. Berapa Allah nak bagi tu, kita jangan jadi accountant Allah. Tak payah. Kita tak payah jadi, kita buat aja. Tapi itulah sekarang ni ramai yang jadi accountant Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kira, dia calculate ni. Pergi Mekah sembahyang 1 rakaat 1,000. Dia kira. Okey, balik Malaysia settle. Aku tak payah pergi sembahyang Jumaat dah. Cukup dah, sana dah kabur dah. Masya Allah. Ada yang macam tu. Terlebih calculation. Masya Allah. Jadi kita janganlah sampai macam tu. Cuma kita yakin baca Quran itu ada pahalanya. So, dalam hal ini, dah biasa sebut pelajar. Allah Akbar, maaf. Sahabat-sahabat semua. Saya nak bawa satu pendekatan metodologi ahli Quran. Jadi hari ini, dalam dalam ruang yang ada ni, kita bukan nak cerita tentang kelebihan Quran saja. Itu memang insya-Allah kita sematkan betul-betul dalam jiwa, hati, minda dan fikiran kita. Now kita nak upgrade diri kita, nak menjadi ahli Quran. Siapa nak jadi ahli Quran? Tak ada orang semua tak nak jadi ahli Quran. Nak jadi ahli Quran? Tolong ya ustazah, masya-Allah, Allahu Akbar. Mana tu saya tak hafal Quran. Saya hafal 3 kul aja. Allah mustahil depan saya ni. Masya-Allah, ini semua ni masya-Allah. Jadi kan, saya sendiri pun sebenarnya mengkaji apa itu ahli Quran. Kita rasa macam kerdil sangat diri ni. Sehingga saya menemukan jawapannya. Ahli Quran adalah salah satu daripada ahlullah, ahli Allah, ahli keluarga Allah. Maksudnya, masa kita, ahli keluarga kita, suami kita, anak kita dekat. Jadi jangan tanya saya dekatnya macam mana dengan Tuhan tu. Oh, jangan tanya. Maksudnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlullah. Jadi macam mana metodologi, kaedah kita nak menjadi ahli Quran ni? Kita tak perlu, kalau boleh fulfill semua ni. Saya buat 1, 2, 3, ada 5. Kalau tak dapat 5, 1 pun tak apa. Pertama, mengenal Al-Quran. Semua orang kenal Quran? Kenal. Kenal Quran. Oh, cukup dah tu. Kenal dalam arti kata yang sesungguhnya. Kita kenal, saya kenal Puan Zara, kenal sebagai kawan. Tapi tak lebih daripada tu. Betul tak? Tapi anak-anak kita, contoh kat rumah tu, segala buruk, baik dia, tonggang, langgang dia semua dalam kita. Sebab kita sangat close dengan dia. Jadi nak kenal Quran tu kena kenal dengan erti kata yang sesungguhnya. Baca sejarahnya. Baca apa dia ayat-ayat yang disuruh kita hafal. Contoh surah Al-Mulk. Kenapa kita kena baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur? Baca. Jadi kita nak kenal dengan Quran. Dan supaya kenapa? Bila kita kenal Quran, maka kita akan cinta. Tak kenal maka tak cinta. Dan
Al-Quran. Itu juga berpeluang menjadi ahlul Quran. Ya. Yang ketiga, ya, memahami tafsir Quran. Dah baca tadi, ada yang berhenti setakat tu, tapi dia nak naik lagi kedudukannya sebagai ahli Quran itu, faham, baca tafsirnya tu. Banyak kan apa sekarang tafsir Quran tu kan, kita baca, kita cuba faham. Naik tingkat yang paling atas lagi ialah tadabbur Al-Quran. Kita pernah buat pada tahun lepas, ya, tadabbur ayat, analisis ayat tu hingga kita faham kepada inti Al-Quran itu. Ya, antaranya kalau yang tersemat di jiwa saya masa kita bincangkan tahun lepas tu ialah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi bila kita sedih, bila kita rasa diri ni terzalimi ke apa ke, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah takkan tinggalkan kamu sendirian. Itu kan, ingat tak yang lepas ni? Ingat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kalau kita nangis pun nangis sekejap aja. Allah ada. Allah takkan tinggalkan kita. Jadi kita kena tadabbur, analisis Al-Quran itu hingga kita faham kepada inti Al-Quran itu. Dan yang terakhir ialah tazkiyah diri. Maksudnya memahami dan meresapkan maksud ayat Al-Quran itu dalam jiwa kita. Kita kena praktiskan, bukan setakat membacanya. Namun kalau kita tak mampu untuk sampai kepada level-level yang lebih tinggi itu, cukup kalau kita dapat buat salah satu daripada apa yang kita telah pun dikatakan sebagai ahli Quran. Jadi dengan ni bukanlah bermakna yang hafaz Quran saja itu ahli Quran, bukan. Ya, kita juga berpeluang untuk menjadi ahli Quran, insya-Allah. Okey, apa dia keistimewaan? Kenapa kita nak mendaftar sebagai ahli Quran? Sekarang kan kita semua kena mendaftar kan, masuk persatuan. Ni kita nak masuk persatuan ahli Quran. So apa kelebihan dia ni? Ya, okey. Jadi Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Ya, qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli, daripada kalangan manusia. Siapa dia, wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, ahli Quran adalah ahli Allah dan orang-orang khususnya. Masya Allah, banyak lagi ayat Quran yang menceritakan tentang ahli Quran ni dengan segala kelebihannya. Bagaimana nanti dia nak masuk ke syurga, apa keistimewaan dia, Masya Allah. Jadi untuk tahun ini, kita cuba berazam dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, izinkan aku untuk menjadi ahli Al-Quran. Kita berdoa pada Allah. Salah tak ada berdoa tu, tak ada. Nak register ahli Quran ni tak ada fees dia. Cuma kena baca Quran saja. Maka kita berdoalah. Ya Allah, izinkan kami menjadi ahli-Mu, ya Allah. Dalam pada kita doa banyak-banyak tu, kita doa, tambahkan satu lagi doa kita di bulan Ramadan ini, ya Allah, izinkan setiap kali kita dah lepas membaca Quran, kita cium Quran tu dan kita berdoa, ya Allah, izinkan kami menjadi ahlul Quran, ya Allah, izinkan kami menjadi ahli-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Indahnya sekiranya Allah menerima kita sebagai ahlinya. Tentulah kan, kalau kita jadi ahli platinum, apa nama tu? Mas tu apa namanya? Saya ni tak selalu terbang, tak pandai cakap. Apa dia? Kita dapat tempat rehat tu, dia nama lunch. Masya Allah kan, Masya Allah, special. Yang kelas ekonomi duduk je kat sana kan, tunggulah dipanggil dah. Yang VVIP ni Masya Allah, makanannya, minumannya, Masya Allah, istimewa kan. Jadi itu di dunia ya. Apatah lagi kalau di akhirat nanti. Jadi jom, mari saya kempen, mari kita semua menjadi ahlul Quran. Mari kita menjadi, mudah-mudahan Allah menerima kita sebagai ahlinya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Next, yang kedua, bingkisan Ramadan. Yang pertama tadi adalah Al-Quran, Yang kedua ialah saya ambil, mungkin kalau kalau kita telusuri memang banyak lagi kita akan jumpa, tapi saya ambil mana yang signifikan lah dengan kita, iaitu malam Lailatul Qadar. Ni dah keluar dah ni, mari memburu Lailatul Qadar. Betul? Sekarang dah keluar, tak kira lah, gunalah apa-apa bahasa pun, tapi kita memahami bahawa sini itu adalah menandakan satu keinginan, satu kecintaan, satu rasa yang nak merasa Lailatul Qadar tu. Mana rupanya Lailatul Qadar tu, Jangan tanya saya, Ustazah dah jumpa ke? Allahu Akbar, saya pun tak tahu, Baik.
ini cukup apa ni sekarang ni ya, kalau kita solat tarawih pun memang inilah yang imam baca surah Al-Qadr. Masya Allah, mudah-mudahan ya Allah ya Tuhanku ya, dengan melazimkan membaca ayat ini, Masya Allah, Allah turunkan rahmat, ya Allah izinkan kita untuk merasai malam Lailatul Qadarnya ini. Persoalannya, itulah bila pencerahan diskusi soal. Persoalannya, bila malam Lailatul Qadar ni? La ilaha illallah. Bila ni? Daripada kecil ni sampai besar ni, ya Allah, sampai bukan besar, tua dah ya. Bila malam Lailatul Qadar ni? Masya Allah. Jadi kita ni ada berbagai pandangan, ya, ada berbagai pandangan. Jadi antaranya pendapat, saya tak nyatakan siapa kat sini ya. Pendapat yang terkuat mengatakan mengikut para ulama bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 Ramadan. Itu pendapat yang terkuat. Tapi ada juga yang seperti Imam Asy-Syafi'i, ada dua. Dia kata mungkin berlaku pada malam 23 ataupun malam 21. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 24. Dan ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah pada malam akhir Ramadan. Jadi kalau kita concludekan kat situ, malam-malam 10 malam akhir malam ni mula masuk. Dulu kat sekolah agama kan, kita fikir gini tau, hari ni macam mana mataharinya ni, ataupun malam ni air beku tak, pokok sujud tak, betul tak? Allah, kita pun beria menunggu, tak sujud, tak ada. Pergi bila air masih normal lagi ni, oh tak ada, bukan Lailatul Qadar. Pada ketika itu kita pergi kepada tanda, pada tanda. Okey. Jadi kalau kita bila kita mengkaji lah kita mengkaji, masya-Allah, ialah betul sesuai lah pada ketika itu kita punya level pengetahuan tu kan sesuai ya. Tapi bila kita meningkat ni, bila kita mencari dan mencari, kita berjumpa, masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi macam ni lah. Jangan fokus pada tanda, fokus kepada amalan kita. Okay, right. Bermula malam. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Lail, malam. Persoalannya, malam tu bermula bila? Malam. Tengah malam? Dia tak cakap tengah malam. Dia tak kata. Malam bermula bila? Itulah. Lepas cepat lepas maghrib. Okey. Lepas maghrib. Okey. Tak apa. Dia kalau pelajar menjawab ni, satu kepuasan bagi pensyarah sebenarnya. Maksudnya dia dengar lah cakap pensyarah tu ya. Okey, right. So malam. Dia tak kata tengah malam. Tak kata 1/3 malam. Dia kata malam. Bermakna apa? Mulai malam ini, Masya Allah ya Halimi, wahai Halimi, saya ingatkan diri saya ya, terutamanya yang bercakap ni, selepas daripada waktu maghrib dah mula berjaga-jaga. Dah mula berjaga-jaga. Perbuatan kita, amalan kita, kalau tiba-tiba suami nak naik angin, Assalamualaikum bima sabartum. Sabar. Kita tak tahu Lailatul Qadar kita tu di mana. Entah-entah sebab kita sabar dengan suami kita tu lah kita dapat Lailatul Qadarnya, Masya Allah. Jadi sebab tu memang letih Hazli ni, memang letih. Letih lah Ustazah nak jaga semua. Ya memang gitu. Nak dapat Lailatul Qadar tu bukan ha gitu, tak ada. Mesti ada dia punya mujahadahnya. Okey. Jadi start daripada lepas maghrib, solat maghrib. Dan kalau setengah ulama kata paling kurang, contoh siapa yang ada anak-anak kecil ni, ya, maka pastikan solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Kenapa? Sebab solat isyak berjamaah ada kelebihan-kelebihannya, dan juga solat subuh berjamaah dengan solat sunatnya itu yang menyamai dengan ibadah satu malam. Kan ada dia punya kelebihan itu kan. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat seperti dunia dan seisinya. Itu dah paling kurang lah. Ya, paling kurang. Jadi mulai lepas maghrib tu kita dah mulalah. Kalau boleh, Masya Allah ya, Halimi ingat. Saya ni ingatkan diri saya ya. Dalam hati ni jangan pernah berhenti daripada berzikir. Berzikir apa? Minta ampun. Ya Allah, bulan Ramadan ni tak payah minta kapet baru, tak payah minta langsir baru. Minta ampun dengan Allah. Langsir minta dengan suami. Bukan tak minta orang nak kaya juga dah. Okey ni, kita minta ampun. Jadi istighfar. Nanti ada istighfar yang paling dalam satu hadis, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang aku patut buat kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar?
Senang aja. Rasulullah tak suruh pun dia buat apa. Rasulullah kata baca doa ini. Ya, doanya ialah Allahumma innaka afuun karim. Ada riwayat yang mengatakan tambah karim, tak tambah pun boleh. Ya, ikut apa yang kita dah biasa di lidah kita. Okay, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau kita ni nak mendoakan untuk seluruh ahli keluarga kita, gunakan na. Bila kita na tu kita niatkan suami kita, ya, anak-anak kita, semualah ibu bapa kita tu ya. Jadi Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa. Saya sendiri bila saya tahu benda ni, masya-Allah, kita rasa macam malam Lailatul Qadar tu macam nak bergegar apa Nabi ajarkan satu doa yang sangat mudah. Ya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Daripada awal Ramadan pun kita dah lazimkan. Jadi mulai 10 Ramadan ini yang malam ni, ya Allah, hari ni beringat ya, iaitu hati jangan pernah putus daripada ni. Nak masak ke, kecuali dalam bilik air je lah, dalam tandas janganlah ya. Jadi kita lazimkan. Bila kita ikat hati kita dengan zikrullah ini, kita buat apa pun, hati itu akan berdetak sendiri. Dia akan bercakap sendiri. Ya, Allahumma innaka afuun karim. Tapi kalau tak jumpa, tak payahlah baca. Sebab kita tak tahu ni. Tak tahu antara maghrib dengan sampai nak sebelum subuh tu yang mana? Apa malam mana yang Lailatul Qadar tu, jadi kita baca je. Ya, jumpa tak jumpa, baca. Jadi bukan, jadi jangan kita lihat kepada tanda, tapi kita lihat, kita tingkatkan kita punya amalan. Ya, mana yang boleh bertahajud, mana yang boleh qiyam tu qiyam. Qiyam ni macam mana sebenarnya? Apa beza qiyam dengan tahajud? Qiyam ni umum. Maksudnya contoh daripada lepas isyak tu sampai sebelum subuh tu kita itu qiyam. Tapi kalau kita tidur dan kita bangun, itu tahajud. Tahajud itu adalah subset daripada qiyam itu. Sebab dalam tahajud kita ada solat tahajud, solat tasbih, solat banyak solat tu. Jadi kalau kita qiyam itu daripada lepas isyak tu, sampai itu namakan qiyam. Kalau kita tidur, kita bangun, ya, kita memang qiyam, tapi itu juga dinamakan sebagai tahajud. Wallahu a'lam. Buat, kita cubalah, ya Allah, yang berilah kami kekuatan untuk kami meraih sebanyak mungkin kebaikan yang ada di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir ni. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bingkisan Ramadan yang pertama tadi nuzulul Quran, bingkisan Ramadan yang kedua tadi adalah Lailatul Qadar, dan bingkisan yang ketiga adalah keampunan. Allah, mudah tak minta ampun? Mudah je. Tapi untuk diterima taubat kita itu ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi antara yang ditawarkan semasa bulan Ramadan ini adalah keampunan. Sama ada dosa kita tu kecil, besar, ataupun apa dosa kita tu, memang apa yang kita harapkan adalah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana yang saya selalu ulang-ulang, kita ni masuk syurga dua perkara, iaitu rahmat dan juga keampunan Allah. Rahmat tadi belas kasihan Allah. Kita ni kalau dibuka lah kita punya kesalahan kita ni, Allahu Akbar, tak usah cerita. Betul? Sebab tu setiap kali kita duduk antara dua sujud kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu kita doa apa tu wajburni? Ya Allah, tutuplah keaiban aku. Itu yang kita baca wajburni tu. Wajburni, warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Okey, jadi kita tutup keaiban. Sebab tu Allah tutup keaiban kita sekarang ni. Allah, kalau Allah buka keaiban kita, masya-Allah, ya. Baik, jadi untuk keampunan ni, ya, baik, jangan kata sekadar permulaan bulan Ramadan, rahmat, pertengahan keampunan, ya. Jadi kita nak meminta ampun ni ada syaratnya. Tak cukup dengan solat taubat saja, ya. Aku dah solat taubat, settle lah, bukan. Kalau kita solat taubat tapi kita masih mengulangi lagi perbuatan itu, bermakna taubat kita belum diterima. Jangan, tak ada garanti bila kita solat taubat 2 rakaat tu settle, tak ada. Jadi ada dia punya syarat taubat. Bermakna taubatnya yang dibuat tu baru memenuhi syaratnya lagi. Pertama, meninggalkan dosa itu dengan sukarela, bukan dipaksa. Memang dia sedar, dengan penuh kesedaran dia menyesali perbuatannya itu dan dia tak nak mengulanginya lagi atas rela dia sendiri, bukan dipaksa. Kemudian bertaubat dari dosa yang dilakukan. Ikutlah apa dosa yang kita lakukan, masya-Allah, ya, dosa banyak-banyak yang kita lakukan ni, kita bertaubat. Ya Allah, kita tinggalkan, tak nak buat lagi dah. Ya. Pilihan untuk meninggalkan dosa terbaik daripada membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bila kita nak capai kepada taubat tu, sebelum tu lagi kita dah ada dia punya intro dia dah. Kita dah mula rasa bersalah, kita dah mula rasa
Allah, umur aku ni panjang lagi ke tidak, macam-macam. Jadi lepas tu kita akan bersungguh-sungguh, mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, tinggalkan, menyesali dengan sungguh-sungguh, dan jangan ulang lagi perbuatan tersebut. Habis Ustazah, kalau terulang macam mana? Ampun, minta taubat lagi, minta ampun lagi. Minta ampun. Tapi perlu, sebab tu dia kata sekali, dengan sukarela, betul-betul rasa nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Mari kita sama-sama cuba memohon keampunan pada Allah SWT. Apa-apa dosa yang kita lakukan, sama ada yang kecil ataupun yang besar, ingat semua dosa Allah ampunkan kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada peluang untuk memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu berkata, at-taubatu an-nasus an-nadamu bil qalbi wal istighfar bil lisan wa ilqa'u bil badan wal idmaru ala al-yaud. Ya, maksudnya taubat nasuha ialah sesal dalam hati, kena ada sesal dalam hati. Istighfar dengan lidah, astaghfirullahalazim. Buang perbuatan maksiat, tinggalkan, sudah. Yang mana kita dah terbelanjur, yang mana dah terbuat, kita tinggalkan, ya. Buang perbuatan maksiat dengan tubuh badan kita dan berazam tidak akan kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Masya-Allah, ya. Apa sajalah perbuatan yang kita lakukan. Dan ini ada zikir khas yang dinamakan zikir Ramadan, yang saya kira sahabat-sahabat semua ni semua pun dah selalu amalkan, ya, iaitu apa yang diajarkan oleh guru saya, ya, iaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah, baca ni, baca. Ini adalah zikir yang memang dikhususkan untuk bulan Ramadan. Yang tu ada dekat dalam tu, baca dan hafalkanlah. Kita baca ni selalu. Kalau nampak panjang sangat depan tu, macam buat yang macam tadi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh juga, ya. Okey. Next, pahala berlipat ganda. Itu yang bingkisan yang keempat. Apalah saja amalan yang kita lakukan ini kat dunia ni, asalkan dia baik, semua diberikan pahala. Yang tidak ada pada bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi rebutlah apa-apa boleh, yang boleh. Senyum tu sedekah kan Fifah, Senyum tu pun dapat pahala. Senyum tu pun dapat pahala. Sebab senyum itu juga sedekah. So buat apa-apa sajalah, amal kebajikan. Namun jangan sampai mengundang kemurkaan Allah. Contoh, kita nak solat sunat beraya, suami tak bagi. Tak boleh bang, bulan Ramadan ni kita kena mencari, kita kena memburu malam terkadang. Tak. Kalau suami kata tak. Mentaati suami itu lebih utama daripada kita mengerjakan solat sunat. Itu kita kena faham pula sifir dia kat situ. Kena ada sifir dia kat situ. Okey? Allah, lepas tu kita kata ruginya tak. Bila kita taat pada suami redha kepada kita, kita pun dapat dia punya bahagian dia, ya, insya-Allah. Okey? Kenapa ni dah okey, alhamdulillah. So kita bukan last lah. Jadi sebenarnya kan kita reflect, kita dah lalu satu circle ni. Daripada beberapa bingkisan yang Allah berikan tu, sebenarnya Allah nak apa dari kita? Apa KPI yang KPI gitu, ya? Apa KPI yang ditetapkan dalam berpuasa ni sebenarnya? Dah biasa KPI universiti kan, SKT. Masya Allah. Okey, banyak yang kita nak tahu. Tapi Allah kata SKT dia satu je. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu KPI dia. Takwa. Kita Allah cuma nak bertakwa. Sebab apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebenarnya kita nak capai level takwa tu Puan Zara. Ya Allah, susah. Macam mana nak capai level takwa? Macam mana? Susah rasanya kan? Masya Allah. Takwa ni maknanya apa? Apa makna takwa ni sebenarnya? Takut pada Allah. Asli ni tu. Tapi Masya Allah, takut kepada Allah itu ialah kita berlari kepada Allah. Kita berjalan, ya, dan kita berlari kepada Allah itu dengan cara beramal ibadah. Hebat Allah. Kita takut
perkataan takut kepada Allah tu bukan takut sebagaimana kita takut kepada manusia, tapi kita takutnya kita kepada Allah adalah takut akan azab Allah. Maka oleh kerana kita takut akan azab Allah itu, maka kita pun berusaha sebaik yang mungkin, beramal, ya, melakukan perkara-perkara kebaikan untuk kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi takwa tu maknanya kita takut kepada Allah. Jadi sekiranya di dalam hati kita ini ada rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, adalah takwa dalam hati itu, insya-Allah. Adalah takwa dalam hati itu. Okey, mudah-mudahan. Jadi Sayyidina, saya ikutkan di sini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia. Ya, beramal dengan kitab yang diturunkan, Al-Quranul Karim. Ya, redha dengan yang sedikit. Ya, dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Itulah takwa. Menurut banyak pengertian takwa tu banyak. Antaranya lagi menjauhkan perkara, meninggalkan perkara yang menjauhkan kamu daripada Allah. Gitu. Itu pun makna takwa juga. Meninggalkan perkara yang menjauhkan kamu daripada Tuhan. Maksudnya jangan buatlah benda-benda yang Allah murka. Jadi itulah sebenarnya ya buah ataupun hasil daripada puasa. Jadi soalnya sekarang, macam orang balik haji lah kan, nak dapat haji yang mabrur, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Kita nak dapat haji yang mabrur. Jadi kita ni selepas bila kita dah bermujahadah ni, kita dah berpenat lelah, umpama kita berada dalam satu medan sekarang ni, kita kena berperang dengan diri kita sendiri ni, masya-Allah, keluar nanti jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang kita telah pun kita sama-sama lah ya. Bila saya bercakap ni sebenarnya sekali lagi saya kata, saya ingatkan diri saya, apa yang kita telah pun amalkan di bulan Ramadan ni, cuba juga kita amalkan pada selepasnya nanti untuk melihat keberkatannya. Contoh, ya Allah, bulan puasa boleh khatam 30 juzuk, betul? Hari biasa, Allah susahnya nak baca satu muska surat, tak sempat aja kan Allah. Tapi kali ni kita lawan. Ya Allah, kita malu dengan diri kita. Ya Allah, kalau bulan dulu aku boleh habiskan ini, jadi aku nak kena teruskan. Minta pada Allah, kita teruskan walaupun berapa lah yang kita dapat, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Solat dan dilatih semasa bulan Ramadan, solat-solat nafilah, solat-solat nawafil, solat-solat sunat tu banyak, teruskan. Tapi jangan sembahyang tarawih masa bulan biasa. Ya, kalau saking nak banyaknya sunat, lepas isyak tarawih juga tak ada. Itu tak ada bulan biasa, jangan dibuat. Jangan dibuat. Okey, ataupun puasa, ataupun kita ni tiba-tiba kita nak buat benda yang selalu dalam bulan Ramadan ni, yang kebiasaannya kita nak buat tu tak sesuai. Jadi kita mana yang baik tu kita teruskan. Macam tadilah, nak cari Lailatul Qadar malam bulan lain tak ada, tapi amalan semasa yang kita lakukan tu untuk mendapatkan Lailatul Qadar tu teruskan. Jadi jangan menjadi seperti seorang pemburu. Sebab tu kalau tanya saya tak berapalah memburu Lailatul Qadar tu, sebab pemburu ni bila dah dapat dah, betul. Tapi kita sekarang nakkan keberlangsungannya, kesinambungannya, terus nanti insya-Allah, ya, mudah-mudahan. Okey, jadi akhirnya inilah kita punya KPI. Itu KPI yang Allah tetapkan untuk kita, dan KPI yang Allah tetapkan untuk kita tu, masya-Allah, ada hadiahnya di sana nanti, iaitu namanya adalah Ar-Rayyan. Apa Ar-Rayyan? Pintu Ar-Rayyan, syurga, pintu syurga tu. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, Ar-Rayyan adalah nama salah satu pintu syurga yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa sahaja. Habis orang lain macam mana? Jangan ini kalau kita belajar lebih lagi, sebenarnya setiap orang yang dengan amal ibadah tertentu, contoh tahajud, dia ada pintu dia sendiri. Cuma kita tak kajilah pasal tu kan, sebab kita cerita pasal puasa. Tahajud, orang yang bersedekah, dia ada pintu dia sendiri. Ya, setiap amalan, orang yang buat kebaikan tu, dia ada dia punya pintu-pintu dia. Jadi habis Ustazah, kalau kita buat semua, ya tak apa, bagus. Buat semua, dan dia boleh masuk pintu mana-mana. Tengok Allah masukkan kita yang mana. Jangan takut. Okey? Okey, jadi satunya Ar-Rayyan. Okey, lafaz tersebut kenapa dinamakan Ar-Rayyan? Lafaz tersebut sesuai kerana makna Ar-Rayyan. Kita sebut namakan anak kita Ar-Rayyan. Apa makna Rayyan? Rayyan berasal daripada perkataan Ray, maksudnya tidak merasa dahaga. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, masuk ke pintu Ar-Rayyan, kita tak rasa lapar, kita tak rasa
dahaga. Rugilah ustazah, kat syurga makanan sedap-sedap. Betul lah tu. Dan itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ingat hebatnya, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia bagi kepada kita tas. Kita suka sebut tas. Tas kita sekarang berpuasa, ada dia punya ganjaran dia. Ada dia punya ganjarannya. Masya Allah. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu untuk saya sampaikan pada kali ini. Saya mohon berbanyak-banyak kemaafan atas apa jua salah silap yang saya lakukan. Di sini saya ingin mengambil kesempatan lah ya, sikit je 1 minit. Mana-mana sesiapa saja, kalau adalah saya ni terkasar bahasa, terkecil hati atau apa-apa sajalah, bukan setakat di sini, di mana-mana lah pertemuan kita, ada apa-apa, saya mohon berbanyak-banyak kemaafan ya. Maafkan saya bukan orang yang sempurna, saya banyak melakukan dosa ya. Sebab tu dalam Ramadan ni juga satu benda lagi yang saya nak kongsikan ialah jangan lupa kita kena berdoa pada Allah juga. Dan doa ini dititipkan oleh seorang sahabat saya. Saya katakan dia sahabat lah ya. Masa saya nak pergi Mekah, orang lain bagi saya duit, orang lain bagi saya tudung, telekung. Tapi sahabat seorang ni, dia bagi saya doa. Kedekut betul. Dia bagi kita doa. Saya pun bacalah doa, panjang doa dia tau. Tapi ada satu benda yang menyentuh hati saya dalam doa dia tu. Dan mudah-mudahan menjadi jariah untuk dia. Doa dia panjang-panjang tu, dia kata, Ya Allah, ampunkan mana-mana ibadahku yang tidak sempurna. Ya Allah, cukupkan mana ibadahku yang terkurang. Itu saya sebagai ustazah sendiri pun, hati saya dijentik ketika membaca doa itu. Kadang-kadang kita confirm tapi rupanya kita lupa. Ya, ada part-part yang kita terkurang, ada part-part yang kita terleka ya. Maka kita minta Allah cukupkan, Allah cukupkan amal ibadah yang kita lakukan itu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak PTTA atas undangan ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk diri yang bercakap ni ya, dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini, Ramadan yang sedang kita lalui ini, akan memberikan satu kesan yang mendalam kepada jiwa kita, dalam pembentukan akhlak kita, dalam apa jua yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk merasai akan nikmat, kemanisan, kelazatan beribadah di bulan Ramadan ini, dan sehingga ke bulan-bulan yang seterusnya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam Ramadan yang akan datang ya. Jadi selamat ya meneruskan ibadah, khususnya di 10 malam yang terakhir ini. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kekuatan ya Allah ya, untuk kami melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir ini. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah kami ya Allah, berikanlah kami ketenangan jiwa, ketenangan hati ya Allah, agar mudah-mudahan kami dapat beribadah kepadamu dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadamu kami memohon ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, izinkan kami menjadi hamba-hambamu yang dapat menikmati malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.